Okay, okay. Assalamualaikum. Thank you Syami. Syami Ain Dia Leong UN dengan Muhammad Furqan. Okay, daripada MIP Youthwing ada dua orang ini. Saya lah, saya Haikal Syarif, Vice Chairman for Youthwing lah. Seorang lagi, Elisa. Elisa boleh cakap? Ya, boleh. Elisa. Saya Elisa daripada MIP, Secretary MIP Youthwing lah. Elisa kita punya sekretariat lah for Youthwing. Okay. MIP Youth ni dia salah satu, dipanggil apa salah satu cabang lah daripada MIP tu. MIP tu kan ada banyak, ada few cabang lah kan. Ada kita ada, kalau ikut region pun kita ada Northern Chapter, few chapter kan. Ni salah satu ni, macam ni untuk pemuda lah, Youth Wing. Kalau macam satu-satu persatuan tu dia ada wing untuk pemuda kan. Untuk persatuan MIP untuk youth dia, Youth Wing lah, MIP Youth Wing. Jadi kita kita punya macam komiti, tapi kita punya chairman tu dia akan report to the overall MIP lah. Dia adalah MIP council member. Betul tak Lisa? Betul. Tapi yang ketuanya perlulah apa-apa urusan melalui MIP. Betul.
Okay. Proceed. Raisa ada apa? Okay, untuk role and responsibility ni kan memang itu saja ke ataupun perlukan sumbangan ke dana ke daripada MIT?
Faham, Uh, tapi boleh minta dana daripada MIP, tak ada masalah. Untuk tu kita memang ada setiap universiti kita akan ada dia punya jumlah untuk Allocation kita beri. Betul. Tapi yang paling penting memang daripada surat menyurat daripada tu memang semua kepada MIP lah, sebab daripada MIP yang akan keluarkan. So kita akan masuk meeting dulu, kita akan kemungkinan kalau kita masuk meeting kita minta Encik pengerusi untuk masuk meeting tu sekali and explain apa yang diperlukan untuk INDPC kali ni, macam tu. Siapa kena bawa paper tu? Yuswing ke Kalau education? kalau sepatutnya education lah, tapi Tapi kalau sekarang education ni kan Yuswing kan, sekarang ni kita direct Yuswing, so Yuswing macam boleh tolong. bagi kata awal untuk council. Kita bagi tahu lah, nanti minta dia orang buat dia paperwork. Itu internally lah kita punya ni lah. Sekejap, Syami. Yang your request ni for us to be strategic outreach partner lah, without fund kan. Lepas tu ada certain perks lah kita akan dapat kan. Lepas tu with fund tu apalah yang perks yang kita dapat tu, sama ke ataupun without fund, you kata kita punya strategic yang you request kepada kita ni strategic outreach partner lah. You tak minta fund lah kan. Bagi boleh lah, tapi dia punya benefit tu sama lah with fund. Okay, ada. Okay. Kejap. Elisa, kalau katakanlah tanpa the fund kan, the grant, yang function ni okay kan, saya rasa yang promote and then kita secret dalam kita punya channel lah ke kan. Boleh. Maybe tambahan boleh bagi CPD boleh ke? Ini untuk student je kan? Open kan? Boleh, tapi Encik Syafiq Syami, Encik Syami kena apply lah CPD tu daripada kita. Kita ada processing fee 100, kita boleh bagi, tapi apply lah. Jadi apa yang kita boleh offer, and dua ni kita boleh offer, plus kita akan bagi CPD lah, maknanya orang nak sertai tu menarik sikit lah, dia akan dapat. Okay. 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 Betul. Okay, settle. Alright. MIP. Basically yang kita collaboration ni between UTM and MIP. Yang MIP use tu macam kita punya committee level lah for use untuk publication. Organisation. MIP betul. Dengan MIP. Bukan. Kita macam working committee lah, salah satu ni use.
Puan Elisa, ada komen? Boleh, tapi sorry, buat dekat UTM FAB-nya dia orang bingkai kat bawah. kita kena tengok juga sebab kita boleh pergi ke sana ke ataupun wakil daripada student pun akan pergi ke sana ke, macam mana kita tengok juga nanti. Sebab nak ke Johor kan. Okey, dia logistik lah. Nak kena ada. Tapi Lisa, this one semua ni kita punya ke sewa ke? Ni memang MIP punya semua barang-barang ni. Itu mana logistik punya isu lah. Siapa pergi. Dan pergi dan bawa balik lah. Betul. Dan orang yang akan pergi je lah. Nanti kita cuba. Tapi and you panggil apa? INUPC. NUPC ni requested this type of blue lah. Okay. Nanti deck ni boleh share ke? Okay. Boleh. Okay. Assalamualaikum. Saya nak tambah sikit kalau untuk booth tu, actually kalau puan atau pihak puan dia nak request daripada student kita pun boleh. Maksudnya yang jaga booth tu daripada kita orang. Okay. Thank you. Faham, boleh juga, tapi cumanya barang-barang lah. Barang-barang semua ada dekat MIP punya office lah. HQ kat Kelana Jaya. Mari kita tengok macam mana. Kalau macam ni, logistik dia naik apa, Alisa? Kereta muat ke ataupun kena ada kereta okey je. Kereta boleh. Ya, okey. Apa tu yang tadi kan satu yang cakap benefit of collaborator tu apa? Placement of MIP use logo, free 3 entrance for selected MIP committee, booth for MIP use. Okay, you punya apa nama, you punya speaker semua dah ada kan? Speaker dah ada. Okay. This one booth free lah, free booth for MIPU from placement. Okay. Macam mana bisa? Kalau macam ni macam mana bisa? Sediakan tempat je? Usually selalunya kita perlukan meja lah, yang lain-lain tu kita akan bawa lah meja dan kursi. You punya event hari Isnin Isnin susah sikit lah. Boleh, tapi perlu surat rasmi lah. Mohon. Sebab kita akan ada meeting setiap hujung bulan, every month. So kalau sempat kita akan masukkan dalam meeting supaya boleh approval. Syami dia punya proses dia apa dia? Surat rasmi daripada UTM saja, tak perlu kita nak table MIP, tak perlu table lah. Surat rasmi daripada UTM emailkan kepada pertubuhan. Dalam surat tu perlu maklumkan lah, perlukan sumbangan ke atau apa-apa ke. Lepas tu nanti emailkan kepada pertubuhan perancang @gmail.com.
Dekat situ kita punya secretary pun boleh baca, so dari situ kita pick up lah. So kita akan masukkan dalam meeting, and mungkin MIP Yusri yang akan masukkan, sebab dia Cik Syamil direct dengan Cik Haikal kan. So maybe kita yang akan masukkan the application fund tu dekat dalam council. Haikal, untuk Kak Zu minta endorse daripada council. Untuk bawa council juga. Betul. Ataupun kita boleh sub kepada education committee. Kita tak apa, kalau boleh kita pun rasa kita je, kalau boleh lah. Syami email dekat email yang saya bagi tu kan, yang tu email tu Elisa yang rasmi dia kan. Pertubuhan perancang @gmail.com. Nanti Syami CC siapa yang ada dalam meeting lah. Yang penting Elisa, saya dengan Zuliana tu. Nanti kita akan internally kita akan try to ni lah. Betul. Sama lah email untuk yang apply CPD tu pun kan. Inform sekali lah, walaupun dah buat kan, inform sekali. Okay. Untuk jemputan tu, kita punya presiden dia jemput. Ya, untuk jemputan. So far jemputan adalah pelajar perancang sendiri dari tahun 1 hingga tahun 4 UTM, dan juga kita ambil partisipan dari international, dan juga kami ada menjemput firma perancang itu sendirilah ke dalam conference kami. Sebabkan now UTM tengah minta MIP Yusrin kan untuk collab, so kita punya presiden perlu kot. Betul. Betul. Tapi dia tak reply lagi. Dia dah reply. Ada emailkan ke mana? Boleh saya check kan? Kami email kepada kalau boleh apa-apa email boleh ke pertubuhan perancang tu lah. Sebab kita pun boleh direct dengan dia untuk lock dia punya kalender ke apa ke. Dia tak boleh direct student tu dua lah. Dia kena melalui. Faham? Okay. Cuma yang tipe Mazrina ni sebab you dan collaboration with UTM ni, you try to confirm kan lah. Jadi apa saya bagi saya lah. Nanti kita confirm ada, sebab daripada Singapura pun you ada jemput kan, ada speaker kan. Good kalau kita ada daripada Malaysia punya counterpart. Okay. Speaker tak nak kita tu untuk saya je lah. Speaker tu you tuliskan yang option kan, yang mana tak confirm di sana, yang dah confirm yang dia cakap. Okay.
Daripada saya tak ada. Saya Elisa? saya clear semua. Saya clear. Nanti saya buat recap dulu. Apa-apa nanti Cik Haikal akan direct dengan Cik Syamah. Nanti kita akan discuss internally. Okay. Okay. Terima kasih. Okay, sama. Yang gambar dahulu. Boleh. Saya. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okay, nice. Okay. Okay, let me go pula. Baik, masuk.